semua, kita sekarang nak masak batang keladi kemumu. Yang bukan yang masak bukan saya, Kak Ayah. Kak Ayah nak masak keladi kemumu, masak lemak cili api bersama ayam. Kemumu ni tak payah rebus pun boleh. Nak rebus pun boleh. Cili padi campur dia agak besar. Ni semua hasil daripada kebun komuniti ya. Nak petik. Okay, sekarang kita dah siapkan tadi air. Sekarang nak mendidih. Nak rebus dulu batang keladi. Ya, kita boleh makan mentah ya, tak nakal. Itu ada tak tipu. Keladi kemumu, kata kayak Kemumu, kita boleh makan mentah buat ulam ya. Kalau siapa suka budu ke apa, cicah. Ni akak bukti ni mentah ni. Manis rasa dia. Tapi pastikan keladi kemumu saja. lain keladi habis lah. Lain keladi habis dia jalan. Ni untuk AJK. Oh, sedikit tak boleh dah. Jadi Untuk AJK saja. Sebab ni pun barang AJK yang bawa datang. apa ni? Kemumu. Tutup dia dulu. Oh, tak payah. Okay, geng. Sini ada ikan, kita goreng je. Lepas tu nanti masak lemak cili padi. Batang keladi kemumu campur dengan ayam. Semua ni nanti ayam yang masak. Okey, ini adalah hasil ternakan kita, iaitu ikan. Bukan ternakan. Kalau datang lah. Tanaman kebun komuniti. Ini keladi yang kita dapat variety yang tidak gatal lah. Okey. Nak goreng ke? Ikan goreng ikan tu bau juga ya, no? Goreng ikan tu juga bau juga. Tengok ini kakak goreng ikan guna sendok. Ini kakak goreng ikan guna sendok. Belum makan ni, belum makan. Goreng ikan mati. Kan? Akak cakap, orang dah boleh marah. Tambah lagi angin. Minyak. Ni masak lemak cili padi. Style Kak yang boleh. Sebab kalau akak masak lemak cili api letak ayam, akak mesti tumis bahan. Rempah ni ya.
Bawang merah, bawang putih, cili api. Bunyi. Wajib belajar. Malam ni pula sudah dibaca. Sekarang kita masukkan kayu cendana. Batang serai, geng. Batang serai. Saya minum air kelapa banyak. Tengok mata dah kabur. Apa ni? Sekarang Kak Yam mau masuk burung unta. Tapi BI cakap chicken. Kita kecutkan kejap ya burung unta ni. Wah, kau rakam selalu kan. Benda dia sama, tapi hari ni dia ubah. Okay, geng. Kita gaul dia. Kecut Jangan biar dia sebati je. Biar ayam tu nanti jadi kecut, dia ada keluarkan air. Ini resipi Kak Yam ya. Okay. Minyak dah dalam. Nanti kita ada minyak lagi. Sekarang kita masukkan madu. Madu putih tau. Madu serbuk Apa ya? Ada konten kita cakap agak gini. Mana nak cari madu serbuk? Saya masukkan kulit temikai. Tapi kalau bahasa baku ladi kemumu. Bila direbus lama pun dia takkan hancur ya. Kulit temikai ya. Di pasal kita. Gila ni bang, jangan gila. Baru Okey. Okey. Dan air tepung. High five. Air tepung. Okey, nenek. Okey. Lepas tu kita taruh sekejap. Lepas tu kita renekkan je. Okey, nasi ni makan ni. Batu kita campurkan dengan susu. Nak pula dia, air campur pula dia tu. Gula ya guys. Aduh. Sekarang Kak Yam masuk daun mangga. Daun mangga ya, daun mangga. Dia macam-macam rasa ni. Ni daun kunyit, geng. Jangan dengar. Okey, geng. Kita masuk susu lembu. Lemak krim. Bismillah. Santai. Ayam? Ha? 1 kilo. 500 gram. Setengah kilo. Oh, Wah. siap. Abang Majid tengok kamera depan. Ada tengok kamera waktu. Ni makan lemak dia api. Tapi ramuan dia dah siap. Kulit ikan. Rahsia. Wah, rahsia tak? Kita bagi tahu. Kulit ikan. Kalau akak akan sendiri. Kalau ada Masakan hari ni dah siap bersama dengan Kak Yam. Sebab ini resipi Kak Yam dan Kak Yam masak. burung unta masak bersama kulit ikan. Tapi lebih dikenali sebagai ayam masak lemak cili api bersama keladi kemudian.
Oke, kalau macam tu tutup dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.